Jangan berselawat ikut cara kita, sebab selawat merupakan satu ibadah yang ibadah dah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jangan, yang penting niatnya baik. Kalau macam tu baca je Quran, baca dalam tandas, dapat pahala. Tapi niat saya baca Quran tetap juga, sebab apa? Tempatnya salah. Baca Quran ketika rukuk dan sujud boleh? Tak. Masa rukuk dan sujud bukan tempat baca Quran. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada tempat-tempatnya dan ada kaifiatnya dan ada caranya. Dan kalau seandainya dia berselawat, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Memang kita dituntut untuk berselawat. Selawat macam mana? Yang confirm yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah selawat Ibrahimiyah. Tak mesti banyak, biar sedikit tapi berkualiti, daripada banyak tapi tak jelas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu lagi baik daripada salim Muhammad, salim Muhammad, salim Muhammad, salim Muhammad, salim Muhammad, salim Muhammad, salim Muhammad. Ngapa? Nak kejar kuantiti ke? Tak perlu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biar sedikit tapi berkualiti. Kemudian yang selawatnya tak ada unsur-unsur yang bercanggah dalam Islam. Mungkin ada kesyirikan atau perkara-perkara yang tak betul. Sebab banyak selawat yang direka-reka oleh tuan guru sekarang. Kemudian ketika berselawat tak ada had. Ketika kita hadkan kena 1000, kena sekian, nanti ada apa lagi disebutkan fadilah sekian, maka kena tunjukkan dalil. Kalau tak, engkau mengada-ngada dalam Islam. Allahu taala alam bissawab.